Patung hantu yang bercakap. Robert the Doll adalah satu patung yang berhantu dan kisahnya sangat terkenal suatu ketika dahulu di cerita rakyat Amerika. Kisah ini bermula pada tahun 1900 di Key West, Florida. Pada asalnya, patung ini telah pun dihadiahkan kepada seorang budak lelaki yang bernama Robert Eugene Otto ataupun digelar sebagai Jin. Patung ini berukuran 1/2 meter dan berpakaian kelasi, maksudnya macam pakaian baju orang sailor. And patung ni dia mula rapat dengan budak tu. Tak lama selepas tu, sedikit demi sedikit, orang-orang mula menyedari bahawa berlakunya sesuatu perkara yang pelik di sekeliling budak itu dan juga patung tersebut. Menurut legenda, Jin sering berbual dengan patung tersebut yang bernama Robert, dan Robert seolah-olah memberikan respon. Kadang-kala ibu bapa Jin sering terdengar ada dua jenis suara yang berkumandang di dalam bilik Jin, seolah-olah Jin sedang berbual dengan seseorang. Kadang-kala mereka terdengar dentuman yang kuat dan juga ketawa kecil. Apabila perkara itu ditanyakan oleh ibu bapa Jin kepada Jin sendiri, Jin sering membalas dan memberitahu bahawa Robert yang buat. Ketika Jin semakin dewasa, dia telah pun berpindah dan meninggalkan Robert. Setelah beberapa tahun kemudian, Robert yang telah pun dewasa pulang ke rumah ibu bapanya bersama isterinya dan membuat keputusan untuk menyimpan Robert the Doll di dalam bilik lamanya. Isteri Jin pernah memberitahu bahawa dia berasa sangat tidak selesa dengan Robert the Doll sebab dia sering terlihat seolah-olah mata Robert sering mengikutinya. Penduduk tempatan juga pernah memberitahu kadang-kala mereka terlihat bahawa Robert the Doll sering berpindah daripada bilik ke bilik apabila tiada siapa yang melihat. Kini, Robert the Doll telah pun disimpan di sebuah muzium di Fort East Martello di Key West, di mana pengunjung sering mendakwa bahawa patung tersebut masih lagi memberikan gangguan yang aneh di tempat itu. Kaki tangan muzium sering berkata bahawa segala peralatan elektronik sering berlaku kerosakan setiap kali berada di keliling Robert the Doll. Dan juga mereka mendakwa bahawa jika ada sesiapa pengunjung yang ingin mengambil gambar bersama Robert the Doll, haruslah meminta izin dengan patung tersebut sebelum mengambil gambar. Jika tidak, suatu kemalangan buruk akan berlaku kepada mereka jika mereka tidak meminta izin sebelum mengambil gambar Robert the Doll. Sehingga ke hari ini, masih ramai lagi menganggap bahawa Robert the Doll itu adalah berhantu dan ia kekal menjadi satu artifak yang paling mengerikan di dalam dunia paranormal. Sehingga kini, Robert the Doll masih lagi menarik rasa pengunjung untuk datang sendiri ke muzium tersebut untuk rasa sendiri aura misteri yang mengelilinginya. So kalau korang berminat lagi untuk dengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan cerita-cerita hantu yang menyeramkan, korang boleh komen, share, like dan juga follow saya di page ini, okey? Assalamualaikum.